Pekansari Temeloh ni terletak di Lurah Semantan dan yang paling menarik, pekansari ni juga telah diiktiraf oleh Malaysia Book of Records sebagai pekansari terpanjang dan jumlah peniaga terbesar di Malaysia. Disebabkan info inilah kita orang nak sangat pergi Temeloh. Macam-macam barangan ada jual dekat sini. Sayur, ikan, makanan tradisional Pahang pun ada. Korang tinggal nak sediakan duit je kalau nak datang ke sini. Kalau dah dekat Temeloh ni, mustahil lah korang tak jumpa tempoyak. Alhamdulillah kita dah sampai di tengah-tengah pasar pagi Temeloh, ataupun kita panggil Pekansari Temeloh. So ini bahagian pot yang untuk makan-makan. Memang view sini pun best sebenarnya sebab dia menghadap ke Sungai Pahang. Ikan sungai dekat sini pun besar-besar tau kalau korang tengok. Okey, kita dah sampai di bahagian persimpangan tadi. So, dekat sini ada bahagian pakaian-pakaian saja. Kalau dekat belah sana, kita ada bahagian makan-makan dan juga bahan-bahan basah. Okey, so kita nak jalan berterusan lagi lebih kurang lagi dalam 2 km kot. Lebih kurang. Kalau ikutkan daripada persimpangan tadilah. Kita orang teruskan perjalanan sehingga ke penghujung pasar. Jadi, sinilah penghujungnya. Okey, tadi kita cakap dalam 2 km ke sana. Tapi sebenarnya dia tak panjang dah lah. Daripada simpang tadi, dia ke sini lebih kurang dalam 1 meter je. So, kat belah-belah sini dia tak ramai sangat orang sebab dia bahagian-bahagian pakaian lah dan macam-macam lagi. So, kita nak pergi yang belah kanan pula daripada simpang tadi. Kita nak tengok panjang lagi ke tidak. Betul ke Temeloh ni pekansari terpanjang di Semenanjung? Dikatakan juga kira-kira 5,000 hingga 7,000 pengunjung yang datang ke pekansari ini dan secara tak langsung ia dapat memberikan pulangan ekonomi kepada para peniaga khususnya warga Temeloh. Rambang mata jugalah nak memilih barang-barang dekat sini. Macam-macam ada jual. Alhamdulillah sini memang banyak lah benda-benda yang best. Korang memang kena pergi kat sini. Macam aku tak pergi banyak benda sebab kejap lagi kita orang nak pergi pusing makan-makan dekat Patin Tempoyak. Mungkin kat tempat kampung belah sana lah. Tak tahu nama kampung tu apa. Aku dah beli beberapa kuih sebenarnya. Wife aku ni memang suka kuih tepung bungkus. Tapi Alhamdulillah memang dapat, memang sedap lah dekat sini. And then yang keduanya aku ada beli juga berbola. Berbola ni memang menggamit memori waktu kecil dululah. Sebenarnya berbola ni lain sikit rasa dia berbanding berbola yang korang yang ada dekat tempat lain. Rasa dia memang sedap lah sebab dia dicampur dengan pong ayam goreng. Jom kita support tourism dalam Malaysia.